Sensasi kaya raya dengan abalon. Kes perebutan harta keluarga 600 Rm juta Encik Tang Jian. Hari ini siri ini akan mencapai kemuncak. Datanglah Encik Tang Jian. Kes penyiasatan ini menggemparkan seluruh Hong Kong setiap hari menjadi tajuk utama. Apa yang anda ingin katakan ya, luahkanlah. Beri laluan, cakap dua patah. Puan Tang telah tiba. Encik Tang sila cakap dua patah. Luahkanlah. Puan Tang, esok adalah hari jadi suami anda Tang Renjia, adakah anda akan tidak? Saya juga akan menjemput Remai Sammy ke rumah untuk membahas. Jika ada orang yang cuba masuk secara paksa, saya akan melaporkan kepada polis. Saya adalah anak sulung Kilyarga Tang, saya pasti akan kembali untuk menambah ayah saya. Dia bukan anak sulung, dia adalah anak luar nikah. Dikatakan anda akan memutuskan hubungan ibu dan anak dengan anak kecil anda benar? Saya bukan kerana wang saya mengajar anak untuk suami saya. Suami saya pernah berkata semasa hidupnya isteri yang tidak baik. Anak yang tidak taat tidak boleh diurus dengan cara yang jahat. Puan Wang Hiu-chin, atas alasan apa anda menganggap Encik Tang Renjia dalam keadaan tidak sedar membuat wasiat ini? Saya tidur di atas katil yang sama dengan suami saya. Apa yang tidak boleh dikatakan? Tetapi dia tidak pernah memberitahu saya untuk membuat wasiat. Suami saya juga bersumpah di hadapan lampu. Berkata dia pasti tidak akan membahagikan harta kepada anak luar nikah ini. Anda diambil oleh Tang Renjia dari tandas awam di Central. Apa hak anda untuk membahagikan harta? Hingga hari saya mati, saya tidak akan mengakui. Anda ada, APA hubungan dengan Kilyarga Tang anda. Mereka Kilyarga Tang masih ingin membahagikan harta. Anda benar-benar berangan-angan. Anda juga menghasut anak saya untuk melawan ibu kandungnya sendiri. Apa yang keluarga Tang lakukan kepada anda? Adakah membunuh seluruh keluarga anda anak haram? Xiaogan, 4 kebahagiaan datang sekaligus adalah harta pusaka keluarga kami. Sekarang saya kembalikan kepada anda. Mari kita berdamai di luar mahkamah. Jika kita teras berperkara, Sensiap kali ke mama sama seperti memotong sepotong daging ayah. Harta ayah akan cepat habis. Anda ingin berdamai dengan saya di luar mahkamah, bukan? Baiklah, kembalikan dulu nama baik saya. Kakak saya kambuh kanser kerana anda. Saya curiga suami saya juga mati kerana anda. Jihuan juga tidak mengakui saya kerana hasutan anda. Kembalikan anak saya kepada saya. Tuan Hakim, menurut wasiat mendiang peniaga makanan laut Encik Huang Guikuan, pelanggan saya, iaitu si mati punya gundek Puan Panyue Kiong, boleh dapat harta alih dan tak alih bernilai 4 juta. Dengan 10 kotak abalon premium, tapi klien saya curiga. Sebenarnya Puan Chen Jinfeng yang tukar 10 kotak abalon premium tu dengan abalon grade rendah untuk dia. Jadi saya mohon Tuan Hakim izinkan saya panggil si orang pakar dalam bidang abalon, iaitu pengerusi Persatuan Peniaga Abalon, Encik Tang Renjia, untuk jadi saksi pakar di mahkamah. Kes ni tak payah nak pergi jauh. Gundek abalon Wong memang menang. Aku boleh bertaruh apa-apa dengan kau Siu Bao. Macam mana kau tahu dia memang menang? Sebab peguam dia hebat. Macam mana kau tahu peguam dia hebat? Sebab peguam dia tahu nak cari seorang pakar yang terkenal di Hong Kong untuk jadi saksi pakar macam aku ni. Kalau macam tu kau pun bolehlah. Kalau dia cari aku. Raja baru abalon di Jalan Sisian Barat. Kau ni bagus. Tak macam yang lain cuma pandai bercakap je. Sama macam aku. Ha. Macam mana nak berjakan abalon yang bagus? Kami ni pakar lama cuma guna lampu untuk tengok. Lepas tu terus nampak. Kalau abalon premium yang bagus. Bila kena lampu nampak merah dan lut sinar. Kalau makan ada rasa manis di tengah. Aku nak ambil satu dari kotak tu untuk tunjuk kat semua orang. Nampak tak ada warna merah? Nah. Aku bawa beberapa abalon premium yang asli. Untuk tunjuk kat semua orang. Apa beza abalon premium dengan abalon biasa? Tengoklah tepi ni. Tepi abalon premium ni. Tinggi dan tegak. Kami panggil ni banggon. Abalon premium yang asli nampak macam shilling emas. Nampak tak? Bulat dan tebal dagingnya. Macam shilling emas kan ada lagi. Abalon premium yang asli mesti ada satu garisan di tengah. Kenapa ada garisan tu? Sebab orang Jepun bila jemur abalon. Dah biasa. Ikat abalon dengan tali jadi satu rantai untuk jemur. Sebab tu ada garisan tu. Kalau tiada garisan ini pada abalon, jangan tanya lagi, pasti barang tiruan. Hihi, bercakap tentang abalon ni. Selain aku siapa lagi yang kau boleh cari? Hari ini nasib baik kau tampil bantu aku. Tak perlu berterima kasih, aku cuma bercakap benar saja. Nak aku berbohong di mahkamah ke? Betul tak kau tak tahu ada orang buat banyak kejahatan? Akhirnya akan kena balasan. Adik ipar jangan cakap macam tu. Keluarga kena hidup harmoni.
Janganlah gara-gara harta lau huang sikit sampai kau nak aku mati. Aku nak kau mati ke betul tak? Ada orang memang nak aku mati. Dia dah nak sejak berpuluh tahun, apa kau merepek? Kau ni bukankah kau nak aku mati? Kakak ipar. Kakak ipar, kau senior baka. Atas persahabatan aku dengan lau huang berpuluh tahun. Tolong dengar cakap aku satu ayat saja. Baik tak, terima kasih. Sebenarnya keluarga ni ada mulut pun harmoni. Tiada mulut pun harmoni. Betul tak, yang penting dalam keluarga ni harmoni. Kau isteri sah lau huang ke kau. Kau pun isteri lau huang juga walaupun kecil. Keluarga kena harmoni, jangan gaduh. Semua berjabat tangan. Jabat tangan apa? Kenapa kau asyik puji perempuan ni? Apa tekad kau aku dia menang kau dapat berapa? Atau kau berdua ada hubungan? Macam mana kau ajar anak aku? Kau ni kejam sangat. Aku kejam macam mana aku kejam, kau yang kejam. Aku nak pukul kau. Diam kau, jangan pukul. Sudah jalan-jalan. Jangan pukul. Tenang sikit wah kau kita. Ada wah. Pergi Cepat pergi, depan dah lancar. Hakim tu macam nak hormat aku. Tak mungkin siapa kata tak apa jadi kemudian. Pergi tanya Sia Oba lepas keluar mahkamah. Pak Cik. Aku nak ingatkan kau aku ingatkan kau lagi. Dunia ni siapa pun boleh kau sakitkan. Jangan sekali-kali menggusarkan wanita. Belasan kotak abalon terbaik. Tak berapa mahal pun. Tapi berbalah sampai nak mati. Waktu abalon Wong nazak saya pergi melawat dia. 2 biji mata dia asyik pandang saya. Tak berkelip langsung. Ada setitik air mata di sini. Air mata tu mulutnya pula. Betul-betul pasti banyak kesusahan dia tanggung. Nak cakap dengan saya tak dapat nak luahkan. Tak perlu tanya pun tahu. Pasti dia disiksa bergilir-gilir. Isteri besar sambar sini sana, lepas tu gile isteri muda pula sambar. Sampai dia separamati. Betul tak susah nak tak siksakan dia sampai mati. Aduh, kasihan ayah. Kamu kenal Puan Huang besar lebih tahun. Jiran lama, rakan sekerja, kawan baik. Tapi hari ini di mahkamah kamu tolong Puan Huang muda. Tak takut Puan Huang besar tangkap kamu sekali ke? Budak bodoh. Berdiri di mahkamah kena tolong yang benar, bukan yang dikenali. Tak boleh cakap pasal hubungan pribadi je, betul tak? Saya cakap pun tak guna. Puan Huang muda pun tak hargai kamu. Kamu semua tahu tak apa yang berlaku tadi? Apa yang berlaku? Ayah datang buat apa? Berdiri sini, jangan gerak. Pak Cik, kamu datang sini. Kamu pura-pura jadi Jiarong, saya jadi Puan Huang muda, lepas kita pegang tangan kamu. Tak berhenti-henti bergelut, lepas tu Puan Huang muda. Sekali je tak berperasaan terus pukul saya, apa kamu buat? Lepas tu dabah kena tampar satu, tak tahu berapa kuat. Wah, sebenarnya kita tak perlu masak banyak sangat. Mereka cakap pasal orang lain pun dah kenyang. Lepas minum teh cakap pasal gosip. Mana mungkin tak selera makan. Makan buah sebelum makan ada khasiatnya. Cakap pasal hal orang lain boleh bantu penghadaman ke. Makanlah budak-budak nakal. Hahaha. Abang ipar, tadi kamu cakap nak dedahkan rahsia orang. Cerita sikit, apa cerita? Ya, saya pun nak tahu. Abalon Wong tu selalu nampak jujur. Mana mungkin tua-tua baru nak masuk hutan bunga. Abalon Wong tu bukan tua-tua baru nak masuk hutan bunga. Dia punya gandik tu. Diam-diam dah dijaga lebih 10 tahun, betul ke? Hei kapan tak ada orang pergi rupanya. Isteri besar dan isteri kecil tinggal dalam bangunan yang sama. Ayo tingkat 2B dan tingkat 3C. Hahaha, selama lebih 10 tahun selalu bertemu. Tak tahulah, hahaha. Wei, kenapa akhirnya mereka boleh tahu? Akhirnya mereka tahu tentang drama tu. Lebih cantik daripada tayangan bunga api. Hahaha, cerita sikit. Kakak Beng, baiklah. Sebab hari tu masa tu. Ubat herba tu sepatutnya dah siap. Ambil 2 mangkuk untuk beri pada Dahlia Obao. Masa ubat herba lagi ke? Pahit sampai orang buta pun buka mata. Siapa kau panas badan ke? Ayo dabau kau pandai sikit boleh tak? Setiap kali Dagan tak gembira, dia akan suruh kita minum benda ni untuk hukum kita. Dagan tak gembira tu betul. Orang kata makan jangan cakap, tidur jangan bising. Kau sendiri kena berhati-hati. Padan muka Sia Obao. Padan muka nanti lepas makan. Korang semua minum 1 mangkuk. Kenapa kena dengan kita pula? Kita cuma dengar je. Ya, dengar je. Makcik Li tak adil lah. Ya, Makcik Li minum teh pahit mulut jadi pahit. Makan gula-gula getah pun tak hilang. Manis atau pahit kena makan juga. Saya dah buat mengusago kegemaran korang untuk makan dengan teh pahit. Barulah okey. Masih Makcik Li sayang kita. Mak kau cari, ayah kau cari, nenek kau cari, atau kau cari.
Nenek sebelah ayah kau cari, mak kau cari, nenek kau cari, atau kau cari, cucu kau cari. Ayah kau cari. Weh. Ada ke tak ni? Hello Tanya sikit ada masalah rambat gugur tak. Gila ke ada ke tak ni? Betul lah siabau bila kau tukar nada dering. Semalam kau masih pakai lagu tu. Kau ingat saya ni terlalu hebat ke? Hahaha sia obo Comel nada dering kau oke juga. Nanti tolong masukkan dalam telefon saya. Kau sendiri yang hebat tu dah cukup. Ambil anak angin pun dah jadi glamour. Jangan ajarkan yang buruk pada yang kecil. Kalau Xiaobao tak selalu ikut kau, dia pasti lebih baik lagi. Mama dah bagi signal bahaya lagi. Ayah hari ni terlalu cuai. Sepenjang, hari lang ke salah. Hei kurang cakaplah. Sebenarnya nasihat mama tu betul. Alah setiap rumah ada masalahnya. Betul tak kau hal orang lain? Kita tak perlu banyak cakap. Kalau hal rumah sendiri baik bolehlah banyak cakap. Alah tengoklah rumah kita sekarang ni macam mana. Keluarga Huang tu jadi macam tu. Rumah kita NI sangat bahagia. Bandingkan rasa manis dalam hati. Tengoklah saiz rumah kita ni. Hidup rukun. Satu keluarga lengkap kan. Tenang dan gembira memang. Tuhan dah beri berkat pada aku. Kau cakap betul tu. Tuhan dah beri perhatian pada kita. Kalau tak aku tak mungkin boleh bertahan sampai hari ni. Betul kak? Laporan pemeriksaan kesihatan kau ada hasil dalam beberapa hari lagi. Aku teman kau jumpa doktor. Alah kau uruskan kedai jelah isteri. Tengok laporan pemeriksaan. Semestinya suami macam aku yang teman dia pergi. Aku rasa kau tak payah pergi kau kan. Bukan kata bau ubat hospital buat kau loya. Ambil laporan je. Bukan pertama kali selalu Hiu Chen teman aku pergi. Kami berdua pergi je lah. Ialah makan-makan.